Assalamualaikum. Kita nak goreng telur dadah. Telur dadah kita dah letak garam, ajinomoto dan daun bawang. Okey. Minyak dah panas, kita letakkan. Okey. Lagi kita terbalikkan telur dadah kita. Kita terbalikkan telur dadah. Bismillah. Okey. Kita balikkan sekali lagi ya, untuk kita garingkan lagi. Tadi saya perlahankan api, sekarang saya kuatkan api. Okey. Okey, kita balikkan sekali lagi telur dadah kita ni untuk lebih garing ya. Sekejap lagi kita dah boleh angkat. Okey, inilah hasil telur dadah kita yang kita boleh makan dengan nasi panas, dengan tom yum dan juga sup. Selamat mencuba semua kawan-kawan. Assalamualaikum.